Okay, hari ni kita beli keycap yang baru. Sebab apa? Sebabnya kena keyboard yang lama, yang mechanical ni kan. Ni Aula S98 Pro. Okay, dia punya keyboard ni. So kita dah bosan dah tengok dia punya ni. Jadi kita nak tukar dia punya keycap dia ni. Keycap dia ni. Okay, yang ni nak tukar semua ni. Sebab kita dah beli yang baru. Ni dia. Yang ni lagi cantik. Okay, nampak tak? Lawa kan? So yang ni adalah keycap yang baru. Dia punya keycap ni dia jenis MOA. Yang ni jenis yang biasa lah, yang standard lah. Nampak tak? Macam tu je bentuk dia. Yang ni jenis MOA. So kita nak tukar lah. Guna yang ni. Tengok color-color lagi menarik, lagi cantik. So jom kita tukar. Jadi untuk tukar ni kita akan memerlukan benda ni lah. Nak buka dia satu persatu ni kan. Dia punya ni. Ni. So macam yang ni susah sikit nak buka. So tak boleh guna yang ni lah. Yang ni sesuai kat bahagian sini je. So kita akan pakai guna yang jenis ni. Kita cabut dulu satu. So kita dah buka dah yang ni tadi. Okay, sekarang kita akan ambil dia punya escape. So ini escape yang baru. Okay, yang ni jenis MOA ni memang cantik lah. Kita pasangkan macam ni je. Okay, dah siap. Kita tukarkan semua sekali. Nampak tak? Dia dah naik dah sikit. Okay, kita akan habiskan semua. So kita jumpa jap lagi. Okay, dah siap pun kita tukar keyboard ni. Memang cantik sangat keycap jenis MOA ni. So kita tengok lampu dia macam mana pula. Tukar switch slow. Wow, memang cantik. Okay, lawa. So kita try tutup lampu pula. Okay, bila tutup lampu dia keadaan macam ni, kita tekan memang cantik. Tengok dia punya keycap. Memang lawa. So dia punya bunyi pula, dia berubah sikit lah bunyi dia. Tapi lagi sedap lah. So memang puas hati lah. Siapa yang nak tukar keycap ni memang puas hati sangat. Cun. Wah, memang lawa. Okay, kat lampu balik. So ini dia. So memang cantik lah. Dia punya detailing. Ni dia punya tepi dia. Dia memang tinggi sikit. Tapi okey lah. Memang cun. Daripada atas bawah. Ui, lawa. Memang tak sia-sia beli. So kalau nak beli jenis MOA ni memang puas hati lah berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. MOA ni dia punya font pun besar. Lepas tu dia tekan pun sedap. Memang puas hati. Okay, so itu saja untuk review. Kalau siapa yang nak beli, boleh beli lah. Memang best.